Siapa yang menang bila dark and past berlawan bersama dengan manusia narsik? Sebelum tu, kalau korang mau follow, klik link untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Saya Rama, seorang psikologis dan juga penulis buku. Bayangkan dua jiwa gelap saling jatuh cinta. Seorang gilakan perhatian, gilakan kawalan secara senyap. Narsistik dia mahu dipuja, mahu jadi pusat dunia. Setiap pujaan umpama candu yang buatkan dia rasa hidup. Dark and past pula, dia faham orang. Tapi dia gunakan empati tu untuk kuasai, untuk bentuk dan kontrol dengan senyap. Apa yang jadi kalau dua racun ni bertemu? Mula-mula indah. Narsis ni akan terjebak dengan dark and past. Yang ingat dia ni seorang yang empati, yang biasa, yang memahami, yang akan bagi sokongan, yang baik hati, yang cepat belas kasihan. Dark and past pula, dia jumpa seseorang satu projek, lelaki yang untuk dibentuk. Seseorang yang boleh dikawal secara halus. Tapi lama-lama narsis mula hauskan dan lebihkan perhatian. Dark and past pula tarik kuasa perlahan-lahan. Mereka saling tarik-menarik, saling gaslighting, saling peli secara halus, secara terang, saling mahu menang. Tak siapa yang benar-benar sayang, cuma ego versus ego. Cinta mereka bukan penyembuh, tapi medan perang. Dan kalau ada yang orang ketiga yang terjebak dalam perhubungan ni, dialah akan jadi mangsa ni, iaitu narsisis dan dark and past. Mereka saling tak boleh dipisah, saling memanipulasi, saling berbalas dendam secara emosi. Agak-agak siapa yang menang? Dark and past ataupun narsistik? Klik link bio.